Assalamualaikum, selamat pagi. Yang mana belum bangun, sila bangun cepat lah. Hari ni cuaca cantik. Breakfast pagi ni, pisang rebus guys. Aku dah tak perlukan power gel. Aku dah ada pisang rebus. Memang susah nak cari ni. Alhamdulillah pagi ni 2 sesi. First 5 kilo aku buat lebih kurang 24 minit speed. Lepas tu sambung 7 kilo recovery lah. Easy lah, easy. Boleh tahan juga panas hari ni. Turun dah lewat, lari sekejap dah, tapi lepak mamak je lama. Recovery aku pakai slipper je hari ni, yang 7 kilo. Slipper ori ni. Tapi speed tu aku pakai tadi, untuk speed aku pakai Acid Magic Speed. Lepas tu balik tukar, baru sambung tukar slipper lah. Wah, aku harap aku boleh konsisten lah untuk lepas raya ni kan. Sebab bulan puasa hari tu dah rest lama sangat. Nak dapat balik fitness tu, berat, serius berat. Tapi insyaAllah minta semua doakan. Dan aku juga doakan sahabat-sahabat aku ni. Moga kita semua boleh konsisten untuk kesihatan kita sendiri insyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.